Okay, hari ni aku dekat Peugeot Malaysia punya event. Ada beberapa model yang dilancarkan pada hari ini. Jom kita tengok. Okay, model yang pertama ni adalah model yang lebih nama dengan nama Django. Kalau kita tengok pada ejaan dia agak memang tricky sikit kita nak ngeja. Sebab ejaan dia adalah ada D kat belakang tu. Tapi nama dia bukan lagi terpanggil dengan D Django, tapi cukup dah sekadar dengan Django saja. Ini adalah version cafe racer yang ada kat depan korang ni, berwarna silver ni. Dia ada satu lagi, variant yang satu lagi bukan cafe racer tapi lebih kepada bentuk yang klasik. Variant yang kedua pula adalah yang ini guys. Yang ini adalah version Django yang klasik. Tengok dia macam sopan-sopan sikit kan. Tapi kan ada satu color dia satu lagi yang warna putih, tapi dia macam ada seat ternaik sikit atas tu. Jom kita tengok yang tu. Ni dia dah. Ni tengok ni. Mat, jadi tu mat. Kau bayangkan kau punya pilihan boleh sandar dengan penuh selesa, dengan selak-selak pagi, boleh tidur, nak pergi rumah, nak pergi mall, tidur. Sodap pula ada ni. Sodap tu ini lah, model ni dalam Malaysia ada 150 je guys yang diorang nak lancarkan. Harga dia bawah 10k. Berapa harga dia? Bawah 10k, 9,990 saja semasa dia lancarkan. Jadi dia ada beberapa color. Color yang pertama adalah ini. Sebelum tu nama adalah Speed Fighter generasi yang keempat. Ini color pertama, warna putih. Jom kita tengok color nombor 2. Color yang nombor 2 ada semasa pelancaran ni dia macam hijau-hijau emerald sikit. Tapi nice lah bagi aku. Dan yang menarik perhatian pada launch kali ini adalah yang ini guys. Yup. Ini ni. Aduh cantiknya. XP 400. Sebut betul-betul XP 400 ataupun XP 400. Cantik. Korang tengok dia punya ni. Ini yang buat macam pensan berdiri ni. Oi, cantik spoke dia. Spoke rim ni memang menawan nanti dengan dia punya USD fork dia yang berwarna emas tu. Oh, pensan berdiri guys. Dah menarik dah ni. XP 400 ni apa yang menarik? Tengok. Ni absorber belakang dia, tengok. Absorber belakang dia. Oh ya. Macam mana ni? Sebelah sini. Oh, mana? Nampak tak? Oh, dia tengah-tengah ni dah macam mono nak rasa dia kan. Macam mana ni explain ni kan? Macam mana kita nak explain? Oh, memang menarik.